Saya dah jumpa satu resepi yang sedap dimakan dengan nasi lemak sambal sotong cumi. Mula-mula kita kisar halus bawang besar, bawang putih, tomato, cili besar, cili padi dan belacan. Tambahkan air secukupnya. Biar betul-betul hancur baru sambal kita sedap. Panaskan minyak dalam kuali, tumiskan bahan kisar tadi sampai naik bau dan betul-betul garing. Bila minyak dah naik atas sambal, itu tandanya sambal kita dah masak cantik. Masukkan daun limau purut, buang bahagian tengah tu barulah tak pahit, aroma pun jadi lebih wangi. Sekarang masukkan sotong cumi. Sotong cumi ni tadi saya rendam dalam 30 minit untuk lembutkan dan saya buang tulang-tulang tu. Masak sotong cumi ni sekejap je, jangan lama sangat takut nanti liat. Kacau-kacau, masukkan pis asam jawa. Gaul sekejap, kemudian perasakan dengan garam dan serbuk perasa. Gaul sampai sambal selalu elok pada sotong. Perahkan sedikit limau nipis untuk bagi rasa lebih segar pada sambal kita. Gaul-gaul-gaul dan dah siap sambal sotong cumi kita, pedas, wangi dan menyengat. Confirm makan bertambah. Serius, makan dengan nasi lemak memang sedap. Jangan lupa tonton aksi kami memasak dalam TikTok Live setiap Selasa dan Khamis jam 11 pagi. Selamat mencuba, ingat makan, ingat rasa.